sejahtera dan salam hormat kepada guru yang saya kasihi serta rakan-rakan yang saya sayangi. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berdiri di hadapan dan berkongsi sebuah cerita yang sangat menarik pada hari ini. Nama saya Sonia Srini Ganesan dari kelas 2 Sawai. Saya merupakan murid dari JKT Dasar Camp dan kod sekolah saya ialah MED 1059. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan bicara buku yang bertajuk Lalat, Kekatu dan Lebah. Buku ini ditulis oleh Anafia Abdul Latif dan diterbitkan oleh penerbitan At-Tamas. Buku ini mengisahkan tentang seekor ulat yang akhirnya berubah menjadi rama-rama yang cantik. Pada mulanya, ulat ini hidup di atas sebatang pokok. Kehidupannya sangat mudah, iaitu hanya makan daun dan tidur. Dunia ulat ini hanyalah di atas pokok tersebut sahaja. Pada satu hari, ulat itu berasa tidak sihat dan mula membuat kebebang untuk melindungi dirinya. Setelah beberapa hari kebebang itu terbuka dan keluarlah seekor rama-rama yang sangat cantik. Rama-rama itu berasa sangat gembira kerana akhirnya dapat terbang dan melihat dunia yang luas. Rama-rama itu terbang ke sana, kemari sambil memerhati kehidupan serangga lain. Ia berfikir bahawa dirinya boleh belajar sesuatu daripada serangga-serangga tersebut. Rama-rama berkata, "Yang baik aku ikut, yang buruk aku tinggalkan." Pada suatu malam, rama-rama ternampak kekatu yang terbang menuju ke arah cahaya lampu. Rama-rama berasa ingin tahu lalu mengikut mereka. Namun apabila kekatu semakin dekat dengan lampu, rama-rama mendapati bahawa lampu itu sangat panas. Banyak kekatu mati kerana terkena haba lampu tersebut. Rama-rama merasa hairan dan berkata bahawa perbuatan itu adalah sia-sia. Ia tidak mahu mengikut kekatu kerana mereka tidak berfikir dengan bijak. Kemudian rama-rama bertemu pula dengan sekumpulan lalat. Rama-rama mengikuti lalat-lalat itu mendapati bahawa lalat suka hinggap di tempat yang kotor seperti sampah, najis dan bangkai. Lalat juga hinggap pada makanan manusia seperti ikan dihidangkan di atas meja. Perbuatan lalat itu menyebabkan makanan menjadi kotor dan penuh dengan kuman. Seorang budak menjadi marah apabila melihat makanan tersebut telah dicemari oleh lalat. Rama-rama berasa jijik dan terus menjauhkan diri daripada lalat. Ia berfikir bahawa lalat bukan contoh yang baik kerana mereka membawa penyakit dan kekotoran. Rama-rama berasa sangat kagum dengan lebah. Ia menyadari bahawa lebah adalah serangga yang rajin dan memberi manfaat kepada alam. Rama-rama berkata bahawa ia ingin mencontohi lebah dan melakukan perkara yang baik. Daripada cerita ini, saya telah mempelajari bijak memilih contoh dalam kehidupan. Kita tidak boleh mengikut perkara yang buruk seperti
kekatu yang bertindak tanpa berfikir, atau lalat yang membawa kegotoran. Selain itu, cerita ini juga mengajar kita supaya sentiasa melakukan perkara yang baik, menjaga kebersihan dan memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Kesimpulannya, buku ini sangat menarik dan sesuai dibaca oleh semua murid kerana bahasanya mudah difahami serta penuh dengan nilai murni. Saya sangat suka buku ini kerana ia memberi pengajaran yang berguna dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja bicara buku daripada saya. Terima kasih.